Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Strategi Komunikasi dan Perbandingan Antara Budaya berdasarkan senario yang telah diberikan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Avilaini Moidi, Huzaini bin Bahrin, Joshua John Petrus, Muhammad Amir bin Rahman dan juga Muhammad Zulnurain bin Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amin bin Rahman, nombor matrik 295804 dan saya akan memulakan pembentangan bagi kumpulan kami dengan menjelaskan konsep asas perundingan. Baiklah, secara definisinya, komunikasi dan perundingan bukan sekadar aktiviti harian, tetapi ianya merupakan dua elemen yang kritikal yang menentukan kejayaan dalam dunia korporat dan diplomasi antarabangsa. Baiklah, kita perlu melihat perundingan sebagai satu proses yang dinamik. Ia bukan sekadar aktiviti tawar-menawar, malah ia adalah seni untuk mencapai kata sepakat dengan memahami 3 perkara utama, iaitu perspektif, nilai dan juga norma budaya pihak yang terlibat. Kepentingan kemahiran ini tidak boleh dipandang remeh. Tanpa komunikasi yang berkesan, proses rundingan akan menjadi kaku dan sukar untuk mencapai matlamat. Oleh itu, memahami tunjang komunikasi adalah satu langkah pertama sebagai menjadi perunding yang berjaya. Baiklah, seterusnya adalah saya akan menghuraikan senario tugasan yang menjadi fokus kajian kami. Dalam tugasan yang diberikan, kami meletakkan diri sebagai pengurus yang diberi kepercayaan untuk mewakili Malaysia dalam satu program perundingan anjuran Amerika Syarikat. Cabaran bermula apabila kami berhadapan dengan persekitaran yang sangat berbeza. Antara cabaran awal yang dihadapi ialah kesukaran menyesuaikan diri dari segi komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Isu utama ialah apabila berlaku salah tafsir oleh delegasi asing terhadap isyarat tubuh serta niat sebenar kami. Ini berpunca daripada jurang antara Asia yang lebih kepada bersifat high context dan dengan budaya barat yang lebih kepada sifat low context. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Huzaini bin Bahrin, nombor matrik 295768. Tindakan utama persediaan kompetensi budaya. Sebagai persediaan kompetensi budaya merupakan elemen yang amat penting dalam memastikan kebersamaan komunikasi perundingan meditasi budaya dengan menjalankan penyelidikan menyeluruh terhadap norma komunikasi dan jangkaan sosial pihak yang terlibat. Perunding dapat memahami perbezaan antara budaya low contact yang bersifat terus terang dan budaya high contact yang bersifat tersirat. Kepahaman ini dapat mengurangkan risiko salah tafsir, mengelakkan penilaian negatif serta meningkatkan tahap kepercayaan antara pihak-pihak yang berunding. Justeru itu, persediaan yang rapi bukan sahaja menyokong kelancaran proses perundingan, malah ia memkukuhkan imej profesionalisme dan kompetensi dalam konteks perlindungan antarabangsa. Tindakan utama kedua, meningkatkan kecekapan bahasa Inggeris. Sebagai penguasaan bahasa Inggeris yang baik merupakan faktor kritikal dalam memastikan komunikasi profesional yang berkesan dalam rundingan antarabangsa. Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara menuntut kejelasan penyampaian, kelancaran pertuturan serta penggunaan intonasi yang sesuai agar mesej dapat difahami dengan tepat oleh semua pihak. Selain itu, amalan clarification check amat penting bagi mengelakkan salah tafsir dan memastikan kefahaman bersama. Kelemahan dalam penguasaan bahasa bukan sahaja menjejaskan kejelasan komunikasi, malah boleh menjadi punca utama kegagalan interaksi antara budaya. Oleh itu, usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan bahasa akan menyumbang kepada rundingan yang lebih lancar, profesional dan berkesan. Salam sejahtera doktor, nama saya Joshua John Petrus, nombor matrik 295776. Pada kali ini saya akan menerangkan 3 strategi yang digunakan pakai delegasi Malaysia ke Amerika Syarikat. Strategi yang pertama adalah penyesuaian bahasa dan gaya pertuturan. Strategi ini menggunakan ayat yang lebih ringkas, jelas dan terus kepada perkara utama, ataupun dalam bahasa Inggeris
adalah straight to the point. Dalam strategi ini, gaya Asia yang lebih berlapik sering disalah tafsir oleh wakil Barat sebagai kurang yakin atau tidak tegas. Hasil daripada penggunaan strategi ini, ianya dapat meningkatkan dan memudahkan pihak lain memahami pendirian kita. Strategi yang kedua adalah pemerhatian dan penggunaan bahasa badan ataupun dalam bahasa Inggeris body language. Strategi ini memberi lebih kepada isyarat bukan lisan seperti kontak mata dan ekspresi wajah serta penggunaan postur tubuh badan yang lain, sebagai contoh adalah gerak-gerik tangan dan sebagainya. Dalam justifikasi ini, gaya Asia ini yang lebih berlapik sering juga disalah tafsir oleh wakil Barat sebagai kurang yakin atau tidak tegas dalam membuat satu keputusan ataupun sebagainya. Hasil daripada strategi ini, ianya dapat membantu menilai reaksi lawan ataupun kita punya two-way communication itu dengan lebih tepat dan menyesuaikan pendekatan ruang secara spontan. Strategi ketiga yang digunakan pakai delegasi Malaysia ke Amerika Syarikat adalah memupuk empati dan kesedaran budaya. Kami berusaha memahami latar belakang dan cara berfikir pihak lawan tanpa membuat andaian awal. Dalam justifikasi ini, kami melihat perbezaan pendapat bukan sebagai konflik tetapi sebagai peluang untuk menyelesaikan kreatif. Kesedaran ini menjadikan kami perunding yang lebih fleksibel dan cara langsung meningkatkan kebarangkalian untuk mencapai persetujuan yang saling menguntungkan ataupun win-win situation. Salam sejahtera Prof, nama saya Evliani Moidi dengan nombor metrik 295746 dan saya akan membentangkan refleksi berdasarkan senario yang kumpulan kami perolehi. Yang pertama adalah kaedah preliminary ataupun persiapan. Relevan melakukan penyelidikan awal sebelum melaksanakan proses perundingan dapat membantu memahami pihak lawan kita. Antara elemen penting yang perlu diterapkan adalah sikap polite ataupun sopan, firm, calm, dan profesional. Impak daripada melakukan kaedah ini adalah dapat membantu memudahkan kita memahami latar belakang lawan serta mampu menjaga imej kendiri sebagai perunding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zul Nur Ain bin Hussein, nombor metrik 295824. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan refleksi yang kedua, iaitu menyentuh tentang implementasi kinesiologi dan teori konteks. Kami mengaplikasikan teori Edward T. Hall untuk menggemani perbezaan budaya konteks tinggi dan rendah melalui bahasa badan yang jujur seperti kontak mata yang stabil dan postur badan yang tegak. Hal ini sangat membantu dalam membina kepercayaan serta mengelak berlakunya communication breakdown atau kegagalan komunikasi yang boleh menjejaskan hasil rundingan. Sebagai penutup, kami merumuskan bahawa kejayaan rundingan antarabangsa bergantung kepada 3 tunjang utama. Yang pertama adalah persediaan budaya, yang kedua adalah komunikasi efektif dan ketiga adalah kepekaan nilai. Kami berharap gabungan antara teori komunikasi yang mantap dan sikap hormat menghormati mampu membina hubungan jangka panjang yang positif. Akhir kata, perundingan antara budaya adalah satu seni komunikasi yang memerlukan kesedaran global yang tinggi untuk berjaya di pentas dunia. Sekian, terima kasih.
Sekian saja perbincangan kami daripada kumpulan 3 untuk subjek komunikasi perundingan dalam tajuk strategi komunikasi dan perundingan antarabudaya. Akhir kata, kami berharap hasil kerja ini dapat memberi manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi komunikasi dan perundingan antarabudaya. Itu saya daripada kami kumpulan 3. Terima kasih.